Nah, duk main remeh-temeh amal belaka nah. Nabi kata kurang berkat. Bila kurang berkat, akibah dia. Kesudahan pekerjaan tak apa samai. Pasal mula dak bismillah dah. Mula tu dak bismillah dah. Nah, pada segenap kelakuan kita, kita bangun daripada tidur bismillah. Nak masuk bilik air bismillah. Nak pakai baju bismillah. Nak sikat rambut bismillah. Nah, nak makan, nak minum, keluar rumah, naik kenderaan, turun kenderaan, bismillah semua. Nah, pok rengang dah nak buat. Pasal apa dah nak buat? Kerana terlampau remeh. Tertinggal terus. Bila tertinggal terus, hak kecil, hak besar sudah tentu berat. Barang 2 kilo dah orang nak kat, 200 tang, balik awal terus. Dia gitu je. Nah. Amal bismillah. Makan minda kita makan lebih lagi sunat muakkad. Makan dengan bismillah. Nah. Sekurang-kurang kita kata nak makan bismillah. Kalau bismi tak jadi. Bismillah dapat dah pahala. Nak afdal bismillahirrahmanirrahim. Afdal. Seorang budak dia lalu depan Nabi, dia tengok Nabi dan para sahabatnya sedang makan-makan, dia pun mari. Duduk tak. Dia pun ambil kuih, muat bolang mulut. Nah, Nabi kata kul bi bismillah. Makanlah dengan sebut bismillah. Barulah budak tu kata bismillah. Budak-budak kan, dia tengok orang dia walaupun orang tua, dia tak tahu color, dia ambil kuih. Macam anak kita lah. Nah, kuih ada dalam tudung saji tak cara. Ada orang mari, kita akak orang ni mari teteh. Kolamu korkak bergelding di belakang. Nak pelik mata tak ada 2 kayu kamat. Ini gitu. Zaman dulu dah perangai budak-budak sama je. Tak sama marah budak-budak memang dah. Ada lah tudung saji, ada lah rabai tak cara. Gerak orang mari. Kita pun waktu bik kepuk, waktu bik ondeh-ondeh, sepeh dia. Nak, dia baik ke orang mari cengeh. Orang mari memang dia tahu nak kuih, buat lagi ke pinggang-pinggang. Zaman Nabi duk cakap dengan sahabat duk makan je mari spare bahan dah kuih. Cuma Nabi dah agak, Nabi tegur dia kul bi bismillah. Makan dengan bismillah, Nabi dah agak. Nak pasal apa? Budak kecil marah dia memang tahun dia gitu, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun je ni. Orang mari nak nyepeh makan. Kita tak sama marah lah budak kecil. Lain JKK mari ambil. Tu lain. Tak mau sebut dah, sebut juga. Allahu Rabbi. Jadi mula-mula kita nak makan bismillahirrahmanirrahim. Kalau dah ingat baca tengah. Dah ingat makan dah 3 mulut dah suap. Tak. Barulah kita teringat. Boleh baca lagi. Baca ke mana? Bismillahirrahmanirrahim. Tak, Nabi tak kata gitu. Baca lain. Dalam hadis riwayat Aisyah, dia kata qala Rasulullah SAW, iza arada ahadukum an ya'kula falyazkurismallah alaihi. Barang siapa yang nak makan, maka sebutlah nama Allah atas makan. Maknanya bismillah sebut. Fa in nasiya an yazkurasmallah alaihi fi awwalihi, maka jika dia terlupa nak baca bismillah pada mula nak makan tu, falyakul, maka hendaklah dia kata, iaitu tengah-tengah makan, bismillah awwalahu wa akhirahu. Ingat tu. Kalau mula nak makan, bismillahirrahmanirrahim, Nabi ajar. Tapi bila kita dah ingat baca bismillah, kita makan dah, nauti dah habis, otak-otak. Nah, ada lagi baki. Baru teringat, dak baca bismillah di. Dak payah baca bismillahirrahmanirrahim. Nabi ajar, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillah pada awal dan akhir. Ni. Nah, gitu. Boleh baca lagi.